Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasrul mu'minin wa musabbitul mujahidin wa mazuddin bima nakhtarih minal alamin. Wa salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma syrah lana sudurana wa yassir bihi umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu awalana. Allahumma zidna ilma wa zuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqun ya ulil albab. Yang diingati, yang dikasihi, yang berbahagia Datuk Pengerusi Surau Darul Naim, yang diingati, yang dikasihi Tuan Imam yang bertugas pada malam ini. Tidak lupa juga Tuan Bilal, para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, guru-guru yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita sekali lagi diizin oleh Allah taala bertemu di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita akan bicarakan nanti akan memberi panduan kepada kita, insya-Allah. Untuk malam ini kita masuk kepada muka surat 56. Sabana kata Sayyidina Ali, man dhanna annahu biduni juhdi yasil ila jannah fahuwa mutaman, wa man dhanna annahu bibazil juhdi yasil ila jannati fahuwa mutta'in. Jadi oleh kerana itu kita wajib berpegang kepada kedua-duanya, itu hakikat dan syariat. Jadi yang hakikat pun kita berpegang, yang syariat pun kita berpegang. Syariat hakikat ni adalah dari segi dalaman kita. Dalaman kita, hakikat kita yang berada di dalam kita. Manakala syariat ni apa yang kita zahir di luar. Apa yang kita zahir di luar. Apa yang kita zahir di luar juga diambil kira apa yang ada di dalam. Walaupun pada zahir perbuatan kita itu sah pada zahirnya lah, tapi dari sisi hakikat belum tentu sah. Begitu. Contoh solat. Solat, apa yang kita buat, contoh solat, apa yang kita lakukan tu dah mendapati syariat. Tapi disebabkan solat itu bukan sebab Allah Ta'ala. Begitu lah. Menyebabkan rasa kita tidak diterima. Sebab solat bukan kerana Allah Ta'ala. Dari syariat, okey dah. Betul dah. Tapi dari segi hakikatnya bukan kerana Allah Ta'ala. Menyebabkan solat kita itu tidak diterima. Walaupun sah pada zahir, tapi perbuatan kita dianggap sia-sia. Sebab bukan kerana Allah Ta'ala. Erti kata setiap perbuatan tu mesti kerana Allah Ta'ala. Kerana itu kita perlu mempelajari tasawuf, sebab kita nak memperbaiki dalaman tu. Kita nak buang segala sifat cela, sifat yang keji itu. Lebih lagi sifat yang tak dikenali, tak diketahui oleh orang. Dah dalaman. Kalau kita nak cerita pasal ikhlas tak ikhlas, kita mana tahu orang tu ikhlas tak ikhlas, betul tak? Antara dia dengan Allah Ta'ala je. Kalau itu bab ikhlas ni, kita tak boleh nak menghukum. Kita kata, dia tu bukan ikhlas sangat. Itu kena jaga. Jangan kita suka amalkan, biasa amalkan, mengatakan bahawa dia tu bukan ikhlas sangat. Contoh. Tapi kalau kita nak menentukan, kalau kita nak menghukum soal itu ikhlas atau tidak, bukan kerja kita. Itu kerja Allah Ta'ala. Walaupun pada zahir kita nampak macam begitu. Tak. Tapi nak hukum dia tu, ikhlas atau ikhlas tu, bukan kerja kita, tapi kerja Allah Ta'ala. Sebab apa? Kalau kita biasa mempersoalkan tentang keikhlasan seseorang, maka tak seorang pun pada kita betul. Begitu. Tak seorang pada kita betul. Kerana itu bukan kata
kita nak membela orang yang salah, tak ada. Tapi kita jangan biasa amalkan begitu. Walaupun mungkin dia buat salah, mungkin buat salah pada kita. Kadang-kadang salah tu hanya sangkaan kita je. Banyak benda tu. Jadi kita kena dah hidup ni, kena banyak berhati-hati. Jangan kita mudah menghukum. Malaikat apa yang zahir. Kita nampak zahir begitu. Sangkaan kena jauhi. Sangkaan kena jauhi. Kadang-kadang kita hanya buat persepsi. Kerana orang biasa buat persepsi. Dia buat persepsi. Benda tak ada pun. Tapi persepsi tu lebih. Sekarang ni. Sebab benda tu mudah untuk disebar. Tak macam dulu. Sekarang ni orang pula mudah percaya. Sedangkan kita, apabila kita terima suatu berita, kita kena sedik dulu. Bukan soal menyokong atau tidak ni. Membela atau tidak. Kita kena selidik dulu. Menyelidik itu ada perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Kerana kita, sebelum apa-apa, nak sebar ke apa, kena selidik dulu. Kurang-kurang kita ambil 2-3 hari. Kalau kita rasa benda ni tak meyakinkan, lebih-lebih lagi, maka kita dah selidik dulu. Berita ni betul atau tidak. Jangan pakai muak. Naik muak je. Tidak begitu. Sebab perkiraan hakikat dan syarat itu, kedua-duanya dia ambil kira. Okey. Tapi tak boleh juga. Niatnya bagus. Tapi dari syaratnya tak betul. Tak boleh juga. Tak kena juga itu. Dah faham ya? Niat comel dah. Tak ada apa dah kenal Ta'ala dah. Tapi perbuatan tu salah. Tak menepati syariat. Tak boleh juga. Jika ada orang bertanya, apakah wajib mempelajari ilmu tauhid yang dapat menghancurkan semua agama, kufur dan meyakinkan hujah Islam kepada mereka serta membongkar segala perbuatan bid'ah dan meyakinkan hujah-hujah sunat? Memang. Kalau orang tanya, wajib tak mempelajari ilmu tauhid? Dah tentu wajib. Kerana mempelajari ilmu tauhid itu adalah ilmu pertama. Sebab tauhid inilah, kerana tauhid inilah menyebabkan seseorang itu gelincir daripada akidah. Sembahyang tukang tunggik pun, belajar tasawuf sampai licin kulit pun tak membawa apa-apa manfaat sekiranya akidah rosak. Akidah lah perkara ulung yang kita wajib belajar. Itu saya sebut, jangan kita ni kerana nak terlebih pada tasawuf, tinggal syariat, kita tinggal. Termasuk ilmu akidah tadi. Jadi, bid'ah kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat dan setiap sesat itu dalam neraka kata Nabi. Cuba kena faham, kena faham apa maksud bid'ah tu. Bid'ah ni ialah sesuatu yang menyalahi syariat. Itu bid'ah. Itu pertama. Ada juga sebut bid'ah. Seperti kisah pengumpulan Al-Quran pada awal Islam, pada awal selepas wafatnya Nabi SAW. Kita ke mana dalam peperangan Allah SWT, peperangan menentang golongan mutak pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Yang mana ramai di kalangan hufaz meninggal, mati, syahid. Lalu atas rasa bimbang, sifat bimbang Sayyidina Umar, lalu Sayyidina Umar mencadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah ketika itu supaya mengumpul Al-Quran. Walaupun pada awal Sayyidina Abu Bakar tak berani. Sebab tak pernah dibuat oleh Nabi SAW. Itu bidah lah. Tak bidah ke SAW. Kan itu mainan hari ni, segala apa yang tak dibuat oleh Nabi, bidah. Dan dikira bidah tu, dolalah. Tanpa melihat bidah tu, ada bidah yang sesat. Atau bidah yang hasanah. Bidah yang baik. Contoh, kereta. Kereta kira bidah tu. Nabi tak ada zaman Nabi. Nabi tak pernah naik kereta. Nabi naik unta, naik kuda. Tapi kita buat kereta. Naik kereta tu tak jadi sunnah lah sebab tak naik unta. Betul. Tapi adakah perbuatan naik kereta tu salah? Tak.
Kalau kira lah saya tak apa yang Nabi tak buat tu nak kira bidah. Parok kita kira macam tu. Jadi kita tak fikir macam tu. Bid'ah ni benda yang sesat. Yang dia kata dhalah lah tadi, yang sesat itu adalah benda yang haram. Seperti kata Mustafa Buraq dalam syarah kitab Hadis Arba'in, dia katakan bidah itulah, dan sebut Nabi sebut itulah, kalau bidah tu disebut yang bidah je maksudnya dah benda yang haram, seperti minum arak, berjudi, berzina, begitu. Benda-benda yang haram. Itu benda yang tak dilakukan oleh Nabi SAW. Jelas. Minum arak, Nabi minum arak. Berzina, Nabi berzina. Itu benda yang jelas. Itu disebut sesat tu. Sesatan yang masuk neraka. Termasuk benda yang sesat lah. Dia ajaran sesat ke. Tak sesat. Ada orang dia tak faham sesat tu macam mana. Sesat ni masuk syurga ke masuk neraka? Sesat ni dia macam gerinci agama. Gerinci agama kita kafir lah. Kemudahan tak masuk syurga. Jangan buat ketika sesat ni sesat tak masuk neraka. Siapa kata? Sesat ni menyeleweng. Itu termasuk bidah juga, mereka-reka agama. Jelas kata Nabi, pindah masuk neraka. Yang tak masuk neraka ni hak mana? Hak yang ikut syarat Nabi SAW tu tak masuk neraka. Hak masuk neraka lain, hak masuk syurga lain. Jangan kita campur aduk. Okey. Kerana itu kita kena faham. Semua orang campur aduk. Ada dia campur aduk. Semayang. Tapi aurat tak tutup. Macam tu. Dia campur aduk lah. Tak tahu mana satu agama, mana satu bukan agama. Dia campur aduk. Tak tahu mana satu. Nyanyi lompat-lompat. Dedak aurat sana sini. Tapi insyaAllah saya boleh menang. Itu tu lah. Dia campur ada lah. Dia dengar. Ada insyaAllah. Saya boleh menang dia kata. Pada perbuatan tu menyanyi. Walaupun suara asal bukan aurat. Asal bukan aurat. Tetapi sesuatu yang datang daripada perempuan yang boleh menarik orang lelaki adalah haram. Seperti suara tadi. Suara lunak, suara yang sedap boleh menarik perhatian lelaki. Jadi haram. Bukan jadi aurat. Bila benda haram ni benda maksiat lah. Maksiat atau apa dia? Maksiat ni bukan berzina, begitu tengok orang perempuan, bukan. Situ sahaja. Maksiat ni adalah setiap perbuatan yang menyalahi hukum Allah Ta'ala. Itu syarat. Itu maksiat. Maksiat ni daripada asa, itu derhaka. Setiap perbuatan derhaka kepada Allah Ta'ala, dipanggil maksiat. Sebutlah. Apa dia? Cuba senarai. Perkara yang menyalahi Allah Ta'ala. Perkara yang dimurki Allah Ta'ala. Senarai berapa banyak, itulah perbuatan maksiat. Kita ingat bila maksiat ni tengok perempuan. Dah. Berzina. Dah. Itu kepada fikiran kita. Salah tu. Mudah kata, maksiat ni perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Perbuatan itu dimurkai Allah Ta'ala. Mengumpat orang ke, curi ke, apa lagi? Senarai kan? Sebanyaknya, itulah. Kalau kita nak faham, itulah maksiat di Allah Ta'ala. Sebab maksiat itu adalah perkara yang dimurkai Allah Ta'ala. Okay? Sesungguhnya melaksanakan semua ini fardu kifayah hukumnya. Fardu kifayah ni perkara yang memadai jika dah ada orang yang buat. Contoh solat jenazah. Walaupun solat jenazah tu satu tuntutan jugalah. Pahala dia kata Nabi seperti bukit Uhud. Berapa besar Uhud tu. Pahala solat jenazah ni. Kena besar pahala dia. Termasuklah kita solat jenazah ni. Walaupun dia sunat muakkad. Dan memadai kalau tak ada seorang pun solat jenazah. Imam seorang je solat jenazah. Terlepaslah kita tak payah dah. Kita solat jenazah.
Sedangkan yang fardu ain bagi kita ialah benar-benar beriktikad dalam usuluddin. Kalau kita faham begitulah, kita faham kalau syariat tu fardu kifayah, buat tak apa, tak buat tinggal boleh. Salah. Ataupun kita faham fardu ain tu adalah yang berkaitan dengan usuluddin saja. Salah juga. Fardu ain ni paling kurang berkait dengan akidah, i'tiqad dan juga berkait dengan syariat. Itu fardu ain. Maksudnya fardu ain ni ialah kewajipan individu. Sembahyang, puasa, zakat, keluar mengundi. Itu semua fardu ain. Mengundi fardu ain, wajib. Mana tak keluar mengundi tu berdosa. Ni mesti nak mengundi kan. Kena ingatkan sikit lah. Jawab main-main tak keluar mengundi. Tanggung. Nak pilih siapa itu atas kita. Tapi keluar mengundi tu wajib. Berasa. Betul lah. Apa lagi fardu ain? Banyak lah. Fardu ain ni kalau dulu-dulu kalau buku fardu ain tu berkaitan dengan solat, berkaitan dengan puasa, betul tak? Pergi haji, tak? Tu berkaitan dengan fardu ain. Mana kewajipan individu. Dan termasuk lagi kewajipan individu ini yang membantu orang. Tak? Membantu orang tu kewajipan individu. Walaupun membantu tu sunat atau harus. Tapi satu ketika, satu masa dia menjadi wajib juga. Contoh kita bantu rumah orang terbakar, wajib kita tolong dia. Kita bantu orang yang susah, tengah kesusahan, wajib kita bantu. Bukan jadi sunat dah masa tu. Sunat ni kita rasa nak tolong lah jiran, saja nak beri makan ke dia tak minta pun. Sebab saja kita masak-masak nak bayar, itu sunat. Adapun kita tahu dia susah, dia tak nak minta apa-apa pun, tak keperluan apa-apa pun, tak keperluan mendesak lah. Jadi kita nak beli baju, pakaian anak-anak dia. Nak tolong dia. Itu sunat. Sebab tidak menjadi mendesak. Tapi kalau menjadi mendesak, wajib kita bantu kalau kita mampu. Dia banyaklah kewajipan fardu ain ni, kewajipan individu. Termasuklah kewajipan fardu kifayah. Kifayah ni maksudnya contoh ilmu. Ilmu ada bagi pada dua. Fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain ni kalau kita nak belajar salat, itu fardu ain. Nak belajar tajwid, kalau nak baca Quran, kena bertajwid, wajib belajar. Itu fardu ain. Setiap orang yang nak membacakan wajib dengan bertajwid. Maka belajar itu wajib. Sebab nak baca Quran. Kalau dia tak nak baca, tak wajib. Belum wajib lagi. Tapi bila dah nak baca, wajib. Wajib dengan kadar yang asas atau sepatutnya. Dan menjadi fardu kifayah adalah mendalami tu. Tak payahlah nak baca Quran masuk mesti, tak payah. Tak payah nak belajar semayang, kena masuk mesti dulu baru boleh belajar semayang, tak payah. Mendalami tu jadi fardu kifayah. Maksudnya, kalau dah ada dalam daerah kita ni yang mendalami ilmu agama, maka kita ni gugurlah kewajipan. Dah ada dah orang masuk mesti belajar syariat, belajar agama, tak cukup. Kita tak payah dah. Dan termasuk yang fardu kifayah ni belajar apa? Belajar ilmu-ilmu lain daripada ilmu selain daripada agama. Contoh ilmu kedoktoran, contoh ilmu rekaan, engineering contohnya. Yang lain sama agama tu semua fardu kifayah. Dia tak bagi fardu ain. Nak buat apa? Takkan duduk kampung nak buat kapal terbang, tak ada. Dia tak jadi ya. Ilmu yang fardu ain ilmu agama saja. Bukan setiap individu tu mesti buat senapang ke, peluru ke, kapal terbang ke, bukan. Kalau kita buat hak tu je ada fardu kifayah, fardu ain parah lah. Kena paling kurang kena pandai buat peluru. Padang lah. Mokcik-mokcik nak buat peluru. Benda tu kena belajar sains. Betul tak? Baru boleh buat peluru. Kan kena ada ilmu kimia, biologi, kan? Baru boleh buat peluru. Ni benda tak benda, paling kerana fardu ain kena paling kurang kena buat peluru. So kita seorang kena buat peluru.
kat rumah tu. Dia jadi gitu. Dia jadi kerana itu yang lain seperti ilmu agama dia tak ada fardu ain. Dia hanya fardu kifayah. Yang ada fardu ain ilmu agama saja. Sebab dia menjadi satu pasangan. Puasa kena buat. Kalau tak puasa, dah bila nak sah semayang? Kalau tak puasa, bila nak diterima zakat dengan puasa? Kalau ada di puasa. Itu kena faham perbezaan. Jadi saya kat bawah ni, fardu ain hanya pada ilmu agama saja. Sebab dia kena paksa. Mesti kena belajar. Kalau tak belajar, hancur sembahyang kita. Betul tak? Tapi nak mendalami tu, 4 mazhab ke, nak mendalami tu, kena pergi Mesir ke, belajar di Azhar ke, belajar di Madinah ke, belajar di Mu'tah, Jordan ke, yang Jordan sebagainya, tak perlulah. Pakat pergi belaka sebab nak belajar agama. Wajib. Fardu ain, semua kena mendalami. Tak gitu. Kerana dari mutajid pun sama. Mendalami dengan tidak fardu ain dia fardu kifayah. Baca Quran ni, saya sebut dah tadi, kalau kalau kita tak ada keperluan nak baca, dia tak ada wajib lagi. Tapi kalau kewajipan nak baca tu, wajib belajar. Sebab apa? Sebab kalau tak belajar, mana tahu nak baca macam mana? Kena belajar. Masa tu jadi fardu ain. Sebab banyak kitab-kitab ditulis apa? Belajar tajwid ni fardu kifayah. Itu salah faham. Fardu kifayah pada semua agama sama. Itu mendalami, baik mendalami ilmu tajwid, baik mendalami ilmu fiqh, baik mendalami ilmu apa-apa, akidah sebagainya, mendalami. Maksudnya dia belajar, mengkaji semua. Itu wajib. Itu fardu kifayah, memadai seorang saja. Tak perlu semua orang kampung semua, tak. Tapi menjadi fardu ain setiap orang bila nak beramal. Contoh baca Quran, nak amal baca. Wajib baik. Bila nak semayang, wajib. Semayang memang kena belajar lah. Kalau sebab apa? Sebab semayang tu wajib. Jadi kena belajar. Wajib belajar. Kalau Quran tu boleh katakan disunat baca. Jadi disunat baca, tapi bila nak baca kena bertajwid. Dia tak jadi fardu kifayah kat situ. Kalau kita kata belajar tajwid ni fardu kifayah. Orang tak belajar, cukup seorang je belajar. Tapi kifayah. Fardu kifayah maknanya memadai. Kifayah. Memadai. Memadai. Kan itu orang semua orang dia keliru antara kifayah dengan kafarah. Disebut kifarah juga. Macam apa ni? Kifayah. Kafarah tu kalau dia kafarah bukan kifarah. Baik bawah bukan kifar, dia kafarah bersabdu. Lain dengan kifayah. Kifayah tu tak ada sabdu. Itu kafa. Itu asal kafa. Kafa, ya, kafa. Atau alif, kafa. Yang tu lain. Bukan tu kafa. Yang tu kafarah. Okey. Kafarah. Itu lain. Fa bersabdu. Ejam pun lain. Okey. Jadi kat situ nak faham. Jadi apa beza fardu ain dan kifayah tadi? Fardu ain ni kewajipan individu. Adakah sembahyang tu wajib? Mana wajiblah belajar sembahyang. Adakah puasa tu wajib? Wajiblah belajar puasa. Cuma zakat kita tak payah belajar sebab orang dah bagi dah. Tak perlu nak belajar. Ada tak zakat ada perlu tak kita nak belajar. Patutnya kena belajar jugalah. Kena belajar juga sebab satu keperluan. Tapi tak mendesak lah. Seperti semayang. Semayang memang tak boleh nak. Sebab apa? Sebab zakat ni bukan semua orang wajib bayar zakat. Bukan semua bayar zakat. Kan betul lah. Belajar mempelajari zakat ni bukan menjadi satu mendesak. Dan kita tak belajar pun tak apa pun. Tak belajar buat zakat ni. Sebab kalau nak sekat nak bayar zakat fitrah, dah Jabatan Agama dah tentu dah. Cuma kalau kita ni saudagar. Kalau sawah kampung ni, orang biasa-biasa tak tahu pun tak apa.
Cuma kalau kita saudagar, peniaga, kan? Itu kena tahu juga. Mana kena ambil tahu lah. Kalau dia tak tahu pun, ada pusat-pusat yang kita boleh bertanya. Dia tak menjadi kewajipan. Fardu ain terjadi gitu. Tapi kalau sembahyang memangnya fardu ain, tak macam mana tak, memang kena belajar sebab wajib sembahyang. Betul tak? Sembahyang tu lah hak paling betul-betul fardu ain tadi. Mengundi tadi saya buat itu wajib. Memang tak boleh tak keluar, memang tak boleh ya. Melainkan sakit ada MC tu. Itu je, kalau tak ada tak boleh. Jangan orang panggil buat mudah-mudah, itu wajib. Banyak lagi wajib pada mana zakat tu pun kita tak belajar pun tak apa, tapi keluar mengundi tu wajib. Contoh lagi yang bukan fardu ain, dia macam baca Quran juga. Sebab cuma baca Quran ni disunat tak. Zakat tu wajib, tapi wajib pun bukan semua orang wajib. Tak. Kalau kita nampaknya yang paling betul-betul fardu ain ni solat. Solat tu fardu ain. Maknanya sebab dia keperluan mendesak sepanjang masa. Tak boleh tangguh. Maksudnya tak boleh tangguh. Kewajipan yang tak boleh tangguh. Orang lain tak apa. Zakat kohol dia. Lepas tu tak semua orang wajib bayar zakat. Pergi haji pun sama. Tak semua orang wajib pergi haji. Ya? Okay. Tu kena faham kat situ. Jadi hak lain ni, bila nak jadi fardu ain? Bila kita nak buat. Jadi fardu ain. Okay. Maksudnya nak bayar zakat. Tak tahu, kena pergi belajar. Tak payah belajar, kena pergi tanya. Pusat-pusat zakat. Kena tanya. Mana? Tanya tu macam belajar lah. Kena belajar. Macam mana ni saya berniaga ni, duit banyak ni. Macam mana saya nak buat, saya dengar bayar zakat. Saya tak tahu apa ni. Ada pusat dia tanya, dia belajar kita gini-gini. Maksudnya belajar lah tu. Kita rajin fardu ain lah masa tu. Jadi kita tak boleh tinggal lah. Kalau kita dah berada, saudagar, tak ambil kasar pasal zakat, dosa lah. Dah bayar zakat satu hal, tak belajar satu hal, dua perkara. Okay. Mengetahui furu' cabang, ilmu tauhid sampai kepada permasalahan yang sedalam-dalamnya juga fardu kifayah. Tengok. Nak belajar apa? Ilmu tauhid. Mendalami ilmu tauhid itu sedalam lah, fardu kifayah je. Tapi nak belajar asas tu fardu ain. Satu lagi yang fardu ain tadi, belajar akidah. Tu fardu ain tu. Dia mendesak tu. Mana boleh kita nak tangguh belajar akidah? Tak boleh. Tapi saya tak pastilah dari sudut hukuman tu. Berapa lama bercara. Dia kalau hukum murtad ni dia ada macam sebut dah. Dia ada 3 negeri je. 3 negeri je yang ada hukum murtad. Itu dia di Terengganu, Kelantan dan juga Perlis. 3 negeri je yang ada hukum murtad ni. Kalau dia murtad, dia dipenjara sama hidup macam tu. Bagi perempuan, kalau ikut hukum asal, murtad ni kalau lah lelaki hukum mati lah. Kubunuh. Kalau perempuan dipenjara sama hidup. Cuma ulama khilaf. Tempoh diberi masa untuk dia bertaubat. Contoh, bagi masa setahun ke, 2 tahun ke, penjara dia dalam masa setahun, 2 tahun. Kalau dia tak bertaubat, tak kembali kepada pangkal jalan, maka hukum bunuh. Dia tempoh. Perempuan pun sama, beri tempoh dia. Setahun atau 2 tahun. Bergantung kepada ketetapan undang-undang syariat atau undang syar'i di negeri, setiap negeri itu. Hukuman dia 10 setahun atau 2 tahun. Kalau dia tak bertaubat, perempuan hanya dibolehkan penjara semua hidup. Itu orang murtad. Saya ingat lagi dalam tulisan ada wartawan bertanya kepada Prof. Mahmud Zudi arwah, tanya dia. Dia tanya sebab apa dalam Islam bila murtad hukum bunuh.
Jawab Dr. Zudi, disebabkan murtad itu adalah jenayah paling besar dalam Islam. Paling besar, tak ada lah. Nombor satu. Sama dia kata kalau negara yang menjadikan perisik ataupun yang perisik yang membocorkan rahsia negara tu kan, dia akan bunuh kan. Sebab membocorkan rahsia negara tu menjadi satu kesalahan besar pada negara. Maka dia akan bunuh. Sama lah dengan Islam. Oleh kerana murtad tu adalah jenayah yang paling besar, nombor satu. Kalau seorang negara barat menjadikan tali barut itu menjadi jenayah nombor satu, memang mana-mana pun negara, Malaysia tak tahulah kena bunuh tak. Begitulah bagi Islam pada orang yang keluar Islam, murtad. Itu Nabi kata hukum murtad boleh bunuh. Halal bagi orang murtad ni bunuh. Darah dia halal. Itu maksudnya Islam. Kalau kita ada pertukan dalam mahkamah syariah, kita boleh gunalah pertukan tu, tapi kita tak ada. Kita tak ada. Kita hanya 3 tahun penjara saja. Kan? Walaupun sebelum ni adalah usaha-usaha untuk menjadikan penjara tu 100 tahun. Kalau ada penjara 1 tahun, boleh kita guna maksimal 1 tahun. Walaupun tak semua hidup pun. Penjara 100 tahun, denda 100,000 sebab 100 kali. Pernah dia bawa ke Dewan Parlimen untuk dibahaskan, tapi belum berjaya lagi. Okey, sabda Rasulullah SAW, "Man dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal." Setiap orang yang telah mendapat petunjuk kemudian sesat disebabkan suka membantah-bantah untuk mencari kemenangan dan bukan kebenaran, maka dia tidak akan mendapat keuntungan kecuali orang yang dilimpahi rahmat Allah sehingga dia bertaubat. Dan orang dapat rahmat Allah Ta'ala sahaja yang akan dipermudahkan segala-galanya oleh Allah Ta'ala. Seperti Imam Ghazali berkata, pada mulanya dia seorang ahli debat, tetapi kemudiannya dia bertaubat dan mendalami ilmu rahsia dengan bersungguh-sungguh. Maka berdasarkan pengalamannya itu, beliau memperingatkan kita agar jangan suka berdebat. Kata Imam Ghazali pun, dia pun begitu juga dulu. Suka berdebat dengan orang. Jadi akhirnya dia rasa perbuatan dia itu salah, tidak menguntungkan apa-apa. Akhirnya Imam Ghazali mengambil keputusan untuk lebih mendalami ilmu. Jadi sebenarnya Imam Ghazali ni dia menjali ilmu sampai ke akhir ayat dia. Dan Imam Ghazali pun dia pakai dalam dan dia mahir pun dalam ilmu fikih. Imam Ghazali kata, aku tak sempat untuk menyaring hadis-hadis dia. Sebab dia pakai kutip je, Imam Ghazali. Dia jumpa dengar, dia tulis. Dia jumpa dengar, dia tulis. Tapi dia tak sempat nak saring hadis-hadis yang dia dengar dan dia tulis tu. Cuma di akhir zaman ini, banyak di kalangan orang-orang yang membuat PhD telah mengkaji balik ataupun telah menganalisa balik hadis-hadis yang ditulis Imam Ghazali. Ada juga dengan kata-kata Imam Ghazali itu dikomparekan dengan hadis Nabi SAW. Begitu. Jadi mereka pun masuk. Kata Imam Ghazali dikompare dengan, sebab kadang-kadang kata-kata dia tak sempat untuk sampingkan, untuk dia sertakan dengan hadis, tak sempat. Lalu orang hari ini kita Imam Ghazali tu kebanyakan mereka saring balik hadis tu sahih ke tidak sebagainya. Ada kadang-kadang matanya hadisnya tak ada, tapi matan dia tu macam seakan-akan hadis sebegini begitu. Jadi saring balik kitab tulisan Imam Ghazali. Ada juga orang akan kaitkan Imam Ghazali tak sempat nak datangkan dalil kan. Orang pun letak dalil-dalil. Macam tu. Jadi maksudnya ada orang-orang kemudian ni menjadi penyambung kepada usaha Imam Ghazali tu. Contoh Imam Nawawi. Imam Nawawi dia tak sempat selesaikan kitab dia, kitab Majmu'. Kitab paling besar dalam bab fiqh. Tapi disambung oleh anak murid dia, Imam Rafa'i, sama balik. Berapa kitab lain untuk sampaikan 30 juzuk. Dan Imam Nawawi adalah anak murid kepada Imam Syafi'i. Pernah Imam Nawawi bermimpi dipukul oleh Imam Syafi'i. Terkejut dari tidur, dia tengok ada bekas
dipukul oleh Imam Syafi'i. Cerita-cerita dia lah. Dia bermimpi. Itu bukan level kita lah. Level-level orang yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Seperti Ahmad bin Hanbal. Mempertahankan akidah. Walaupun orang suruh dia masuk Mu'tazilah, dia tak masuk Mu'tazilah. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal mati dibunuh. Ada kisah dia Ahmad bin Hanbal. Dan Ahmad bin Hanbal ni murid kepada Imam Syafi'i. Tengok. Nak kabarnya Imam Ahmad bin Hanbal dia mula mempelajari hadis ketika umur 40. Bukan daripada muda. Yang maksudnya kalau orang tu berusaha walaupun peringkat umur dia dah agak berumur tapi tidak menghalang untuk menuntut ilmu. Dan Ahmad bin Hanbal ni dia hanya beramal dengan hadis-hadis sahih saja. Ahmad bin Hanbal. Dia tak makan sotong, dia tak makan udang, tak makan ketang. Ahmad bin Hanbal. Kerana orang bermazhab Ahmad bin Hanbal ni dia tak makan sotong, ketang, udang. Banyak patah larang lah Ahmad bin Hanbal ni. Cuma ada kat jangan-jangan. Contoh, bersentuh lelaki perempuan. Tak batal Ahmad bin Hanbal. Dengan syarat, bersentuh tu tidak menaik syahwat. Kalau naik syahwat, batal juga. Kalau Imam Syafi'i, naik syahwat ke tidak, batal. Kalau Ahmad bin Hanbal, walaupun kanak-kanak, tapi naik syahwat, batal. Dia hukum perbezaan antara bersentuh lelaki perempuan batal atau tidak. Begitu lah. Jadi banyaklah hukum-hukum ni. Jadi sebenarnya hukum ni ialah untuk memudahkan kita. Mazhab ni sebenarnya untuk memudahkan kita. Begitu. Ada orang belajar perbandingan mazhab. Macam saya belajar juga perbandingan mazhab. Jadi kita tengok Pak mazhab tu atau mazhab lain tengok. Dia panggil perbandingan mazhab. Lalu penulis tu dia akan buat. Dia datang mazhab dia. Pandangan ni, pandangan mana yang paling sahih? Begitu. Ya. Tapi kena belajar khusus lah. Kena belajar. Cara nak belajar tu, kita kena mahir mazhab kita dulu lah. Kalau mazhab kita pun kocak-kacir, tak ambil wuduk pun tak sempurna lagi. Lepas tu nak belajar Pak mazhab. Susah lah. Hak semazhab pun tak ke mana, nak tambah lagi mazhab lain. Tapi, kalau contoh ini saya beritahu sajalah. Contoh, kita sembahyang. Tiba-tiba salah pada Imam Syafi'i. Tapi betul pada mazhab lain, boleh terima. Itu satu pendapat. Satu pendapat, dia tak boleh terima langsung. Dia bagi taklid. Taklid, ada yang boleh, ada tidak. Kalau yang tak boleh, dia tak terima. Tapi masalah kita ni, kalau pergi ke Mekah, kita taklid je. Tak ada main. Dah dulu kan kita ketua mazhab. Kan? Ni taklid je. Tak perlu tukar mazhab. Tak tukar mazhab dah. Kita bertaklid je. Contoh kita, kalau bab wuduk batal wuduk kan, besar lagi puan. Kita pakai mazhab Hambali atau Hanafi. Dulu tukar mazhab tu. Tukar mazhab tu. Serendah dah. Begitu sekarang. Banyak perubahan yang saya beri contoh macam dulu kalau bertahlul. Siapa ingat? Bertahlul ni, kalau selepas kita melontar, jamruh Aqabah tu, apa kita melontar tu, boleh tak kita potong rambut kita sendiri? Kalau tak akhir ya, kalau pernah pergi haji setahun dua ni. Dulu, masa saya pergi tahun 95 tu, hukum masih tak boleh lagi. Mana kalau kita nak tahlul, mesti orang yang dah buat tahlul. Boleh tahlulkan, kita boleh tahlul. So digunting rambut kita, baru boleh. Sekarang tak payah dah. Dan bila tuan-tuan melontar ke jamratul Aqabah, selesai, tuan boleh potong sendiri. Sila rujuk kepada tamu haji. Nak bunggu tamu haji tu. Dia tak tahlul dah. Ini orang panggil perubahan ilmu. Perubahan ilmu. Dulu kalau melontar, mesti wajib 7 batu melontar. 1, 2, 3, 4, 5. Kena yakin, 6, 7. Yakin. Kan? Tak perlu dah.
Lantar minyak mana pun tak apa. Sekarang dulu tak boleh. Kata mufti Mesir, termasuk mufti bekas marhum bekas mufti Saudi Ibn Abbas, dia kata boleh sebab apa? Hak mutakhir lah. Dia kata kalau lebih lagi banyak, lagi baik. Mana lagi baik? Mana kalau lebih pada 7, confirm lah 7. Faham tak? Tapi kalau kita 6, 7, mana satu orang tak tahu. Tak tahu 6, kita kata 7. Jadi dia kata lebih baik kita lontar lebih daripada 7. Sebab lontar lebih daripada 7 tu meyakinkan. Berbeza dengan dulu. Dulu tak boleh. Dulu kalau kita belajar haji, manasik haji ni, kalau melontar kena bilang betul-betul. 1, 2, 3. Sekarang ni dia punya dinding, dia punya tempat melontar tu dinding. Dulu kalau melontar kena mesti kena tiang tu. Sekarang tak. Tak apa, satu duduk kat tepi dinding dah. Telaga panjang tu kan. Telaga panjang tu dinding. Tak payah dah lapar dinding. Habis tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dulu macam telaga tu pula. Datuk pergi kan? Tak. Kalau tu kepala kita depan tu. Saya kebetulan saya pergi awal. Orang main serbu, melontar tu. Macam peluru batu tu. Kereta mentunduk begitu. Sekarang tak payah dah. Tak payah bubur dah. Dia punya dinding. Dia ni panjang tu. Saya tak kira berapa meter. Tapi banyak meter juga. Mungkin 1 meter ke. Gitu lah 50 meter je tu. Dia ada 3 kan. Sekarang dia tak macam dulu dah. Sebab ilmu tu berkembang. Ilmu tu berkembang. Tapi kita tetap bermazhab lah. Bermazhab tu wajib. Bermazhab tu wajib. Tak boleh pula tak mazhab. Mana boleh kalau kita tak bermazhab. Jadi setiap perbuatan tu kita kena tahu dalil dia. Baca Fatihah pun kena tahu dalil dia. Kita ingat ada orang tak faham. Oh, saya tak nak ikut mazhab. Saya nak sendiri. Dia belajar mana wallahualam. Dia bahasa ni wajib. Cuma kadang-kadang tekah kita tentu. Kalau mendatangkan mudarat pada kita, kita boleh tengok mazhab lain kata apa, boleh guna. Walaupun tak semua yang menerima pandangan ini. Ada juga yang terima, ada juga tidak. Kerana saya kata, orang yang menerima tak boleh marah kepada orang tak terima. Orang tak terima tak boleh marah kepada orang yang menerima. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.